Assalamualaikum, hai. Saya nak respon kepada komen dekat video saya, komen yang ni. Inilah masalah kita. Bila cakap pasal depression je, mesti ramai orang akan judge. Alah, kau ni manja lah, mengada-ngada lah, over lah. Pernah tak korang rasa macam ni? Sebenarnya kan, depression ni dia bukan soal kita lemah ke, kita mengada-ngada ke, over ke. Depression tu penyakit. Sama macam kalau kita patah tangan ke, kita kencing manis ke, darah tinggi ke. Kalau orang boleh faham penyakit fizikal, tapi kenapa orang tak boleh faham dengan penyakit mental ni? Korang perasan tak? Kadang-kadang kita hidup dalam dunia yang orang suruh kita pura-pura kuat. Orang tak nampak apa yang orang depression ni lawan setiap hari. Dalam hati ni memang penat. Tapi sebab stigma-stigma yang macam ni, kita pendam. Orang depression ni dia akan takut orang lain akan cakap dekat dia, dia nak attention, dia nak perhatian semua ni. Padahal yang diorang nak hanyalah orang faham tentang apa yang dilalui. Korang kena ingat, kesihatan mental ni sama macam kesihatan fizikal. Penting. Kalau ada orang yang judge korang, itu adalah masalah pemahaman diorang. Bukan masalah korang. Jangan stop nak dapatkan bantuan disebabkan orang lain tak faham kita. Kepada yang tengah struggle sekarang, saya nak cakap yang korang tak berseorangan. Jangan malu untuk minta tolong, untuk dapatkan bantuan profesional, sebab kita semua deserve untuk sihat, luar dan dalam. Kalau korang rasa mesej ni penting, jangan lupa like dan repost video ni.